seluruh Malaysia ni, kursi parlimen, jumlah dia 222 kursi parlimen. Bukan Islam, 85 kursi lebih kurang. 150 tu adalah kursi orang Islam. Kalau DAP tanding 60 kursi, 70 kursi, DAP menang habis 70 kursi, DAP tak boleh mengokang Malaysia kerana jumlah kursi 222 kursi. Kalau UMNO kalah, kita yang memimpin. Kita kalah dia memimpin. DAP dia saudatu saja. Lapak siling. Politik kita kena faham. Jangan kita jadi tak erti. Hilang punca. Kerana dipulah oleh suak khabar yang membodohkan rakyat orang Melayu. Sangat sedih. Saya kerahkan semua orang-orang PAS kerja kuat. Ajak orang Melayu sokong calon DAP.